Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back. Welcome back to AZ Blooms. Hari ni kita ada special guest. Yang mana hari ni kita ada siapa kat sini, Ika? Tak ada. Cuba juga. Ini adalah Syafiq Q. So, pada hari ni kita akan ada cooking show dengan Syafiq Q. Yang mana Syafiq, hari ni kita nak masak apa, Syafiq? So hari ni sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada AZ Blooms sebab sudi jemput saya masak bersama dengan mereka. So dua menu istimewa saya pada hari ni iaitu kari ayam kenisip dan juga kerabu apple jaw. Semua rasa tadi juga kan. Selalunya kita masak kerabu apa ni? Kerabu kulit, kerabu ayam, kerabu daging. Kali ni kita masak menu lebih sihat iaitu kerabu apple hijau. Saya jarang-jarang orang nak makan kerabu apple hijau kan. So orang akan boleh buat sendiri, sangat senang, buat mudah dan Wanita dan juga Ika boleh rasakan. Dan saya nak beritahu kat you all semua, yang paling best sekali adalah kerabu apple curry ni special sangat dan rasanya akan lebih sedap. Sebab apa? Kita menggunakan barangan-barangan daripada Pork Marion, iaitu Pork Marion apa, Ika? Kita ada daripada Pork Marion, Botanic Garden juga dan juga mineral. Tu saya ingatkan Pork Marion dia yang jenis yang jenis tunjuklah kan. Botanic Jenis yang bunga-bunga macam ni. Betul. Itu biasanya lah kebanyakan orang kita fikir Pork Marion yang jenis macam ni. Orang tak banyak yang tahu ya. Kita sebenarnya Pork Marion pun ada juga produk daripada mineral. Saya pun terkejut juga sebab Pork Marion ada jenis yang macam ni. Plain. Memang sangat cantik. Orang kata eksklusif lah. Bagi yang suka rumah yang minimalis, kan, yang simple-simple, yang tak suka bunga-bunga tu, boleh cuba yang ni. Ni daripada mana? Item ni sebenarnya adalah Pork Marion mineral, datangnya daripada Portugal, yang mana materialnya adalah material return wet, which is sama dengan material Botanic Garden. Jadi in terms of ringan, in terms of berat, dia sama je berat dia. Cuma material ni datang daripada Portugal dan ini datang daripada England. Tapi perempuan, yang ini best dia apa dia? Sebab material dia Syafiq material ni adalah material yang sangat eco-friendly kerana dia menggunakan lebihan daripada clay yang telah dibuat pinggan-pinggan yang lain. Jadi perempuan, Kenapa saya lihat sama-sama? Bukan itu saja Kak. Dia juga boleh masuk dalam microwave, dalam oven, dalam dishwasher, even freezer pun boleh Kak. So memang barang itu memang orang kata senang lah, practical. Sangat praktikal Jadi perempuan, kita dah nampak dah Syafiq masukkan. Syafiq ni nak masak apa? Kita nak masak kari ayam krisip. Kari ayam krisip. Kita bagi panaskan minyak dulu lah. Sebelum tu saya nak tahu juga dekat AZ bukan. Saya daripada produk Pork Marion dari Portugal dan juga daripada mana tadi? UK ni kan. Pun tak saya tahu ni produk apa pula, ada yang bunga-bunga kan. Ada yang daun-daun macam ni. Badan semua saya. Kita nampak belakang ni kan. Lagi macam ni. Saya pernah nampak juga kan dekat mana dekat social media ada juga jenis macam dia yang bunga-bunga apa bentuk kobing, buah-buahan sayur-sayuran. Betul. Item ni nama dia adalah Bordalo Pinheiro, datangnya daripada Portugal juga perempuan. Ni what of the Pork Marion? Bukan, dia adalah brand lain. Betul Ika? Betul. Mostly barang-barang dia semua handmade. Dia tak macam kita punya, apa orang kata daripada kita punya Pork Marion, dia mesti barang dia semua handmade. So kalau awak tengok ukiran dia ni, memang orang kata apa, memang dia punya seni tu memang apa, halus lah. A bit expensive compared to dengan Yelah kan. Siapa yang sukakan orang kata alam flora kan, untuk dapatkan apa ni, Bordalo. Bordalo. So Bordalo ni ada banyak jenis, dia ada macam-macam. Dia ada jenis cabbage, ada jenis tomato, ada jenis apa nama, terung. Nanti perempuan semua akan nampak benda tu. Nanti kita akan buat ni. Okey, perempuan nak panas ke? Dah panas. Ada masakan betul. Punya terpapak sekali. Dia lagak je. Setiap orang dia ada resipi masing-masing. Saya punya cara lah kan. Saya masuk. Betul dah. Orang kata betul. Itu biasa betul. Mana itu ni? Apa tu? Kasut ni mak tahu. Sekejap. Abang ni ada kat dalam ni. Okey. Jangan takut buka-buka belakang. Ni nama dia pergi ke dapur. Ini yang kita mahukan.
Okay. Of surprise tu. So Syafiq, saya tanya kenapa 4 sekawan ni adalah benda wajib yang perlu kita masukkan dekat dalam masakan kita Saya sebenarnya? rasa dia bukannya wajib pun sebenarnya, tapi untuk menambah aroma dan rasa sebenarnya untuk masakan kita, untuk lebih sedap, orang kata lebih kick lagi. Tak wajib, tak bubur pun tak apa sebenarnya. Tak wajib. Bubuk tak wajib. Bisa saya bisa dia tak pergi meletup ni. Ni Adi tengok komen kat sini. Dia kata ini Syafiq cute yang masak-masak sambil kerja untuk tu. Ya Allah. Ya betul lah. Betul. Hari ni bawakan hash. Cute. Meletup. Saya risaukan muka. Jangan risau. Tidak risau. Kita risau buku. Mantap. Boleh banyak. Mantap guys. Mantap. Orang cakap kalau macam ni kan mesti masakan dia sedap tak? Ya. Kecil-kecil. Betul bagus. Betul. Jangan risau. Ni biasanya kalau kita membasuh daun kari ni, kita basuh lebih awal. Jadi kita apa ni nak tempek-tempek dengan supaya tak melentuk sangat. Lagi melentuk guys. So jadi kita masukkan kita masukkan bawang. Okay. So item ni sebenarnya bawang ni pun sebenarnya kita guna pakai yang Syafiq. Material ni sebenarnya adalah material logo, small logo. Kalau you orang tengok dekat dalam beg ni sekarang, dia memang ada logo ni. Dan item ni memang sangat sesuai. Kalau you nak letakkan bahan-bahan yang macam ni kan, comel kan. Letak garam, letak apa nama rempah. Kita ada rempah. Kita pakai rempah apa ni Syafiq yang ni? Okey, rempah semua kita biasalah masak kari biasanya kita akan gunakan rempah apa nama ni? Kari daging, ada sibuk cili sikit dengan serbuk cili bom. So kadang-kadang orang nak bagi cantik sikit dekat kari tu, kita boleh sebut. Sebab apa tahu? Sebab saya dapat ada apa nama tu cili merah serbuk tu kan. Itu yang naik rumah Ya, tu. betul. Ini kita garing kena bagi dia. Baru dia cantik. Dari soal yang maksudnya air dah sebab tinggal kecil. Ni dah kecil dah selamat saya. Saya berdebar nanti. Ya, maksudnya tomato saya tu masuk awal dia tomato diserap sikit. Dia semas-masam je. Ya. So Syafiq, Saya lupa tak tangan jauh kan? September ya. Tapi tak apa. Tak apa, saya memang dia punya next menu lah. Okey Syafiq, saya nak tanya Syafiq. Selain Syafiq masa kecil-kecil dulu kan, apa yang membuatkan Syafiq start mula masak-masak macam ni Syafiq? Okey, ada ceritanya. Saya mula dulu masak ini daripada kecil. Arwah ayah saya. Arwah ayah saya dia apa? Sihat. Okey, dia tak sihat. Tahu lah. Dia punya Kak Nita ni tu. Tak apa tau. Risau berdebar dan dia dah meletup. Ya, dia tak sihat. Kan Rumah dia ada kerja. So kita tak ada masa untuk masak. Saya pun lah makan. Okey, kau masak. Ni mak ajar. So mama semua yes. So daripada situ saya pun masak. Mak yang kerja pukul 12 malam. Lepas tu dia masak sedap lah kau. sedap. Tak serah sedap. Nak masak lagi. Apa dah koma? Tahu kalau jangan masak. Cuma kata kau jangan masak lagi dia. Itu special you guys. Betul. Tapi sebenarnya kat semua orang tahu lelaki yang boleh membasuh. Tak saya tahu. Saya pernah makan. So tak semua. Tapi Syafiq ni adalah salah seorang yang apa orang kata gifted lah kan. Betul. Kita banyak memasak. Tapi saya nak beritahu dia practice. Macam mana Syafiq? You kena barang. Apa nama, macam mana mak kata kan, kenal yang ini sebut kari, ini sebut cili, yang ini yang 4 sekawan nak masak bulan-bulan dia kena ada apa bahan-bahan dan sebagainya. Macam mana tu Syafiq? Sebab saya selalu ikut mak saya pergi belanja. Belanja. Saya tak dapur. Nak pilih cili, nak pilih apa, bawang, rempah-rempah ratus. Apa nak guna jintan mana, jintan putih. Sebut jintan manis, jintan putih semua kita kelas. Ada jintan, nama jintan putih. Tapi warna dia gelap. Jintan manis, satu lagi cerah. So puan-puan semua, saya nak beritahu siapa yang tengah tengok live kita hari ni, puan-puan yang memang kena tunggu. Sebab apa kena tunggu sangat live ni? Sebab apa saya nak cakap, kita tengah ada promosi yang sangat menarik untuk puan-puan, yang mana khas ketika Syafiq Cute sahaja berada dengan kita akan launch satu barangan ni, satu koleksi ni daripada England. So
Ika, macam mana Ika? Ya, bawah dia. Betul. So kalau anda tengok kat sekarang ni, yang Syafiq pegang ni, ini adalah koleksi kita. Ini adalah limited edition kita. Siapa nak beli, kena grab sekarang. Sebab apa? Ingat lopeng awal bunyi. Sebab apa anda kena beli sekarang? Sebab dengan kita bawa ke Syafiq ni, dia yang akan apa orang kata launch kita punya new product. Ini orang boleh tengok ni memang menarik. Tapi aku suka Pergi saya tahu mesti ada dalam ramai tu mesti ada. Betul. Mak dia macam ni. Yang suka kelainan pada mak. Betul kan? Kau mesti ada. Yang penting Syafiq, dia boleh masuk dekat dalam microwave. So macam Syafiq kan, pagi-pagi kalau kita minum kopi ke kan, nak bersiap dulu apa orang kata, bolehlah buat kopi dulu kan. By the time dah siap, kopi sejuk. Tapi jangan risau, dengan mak kita boleh saja masuk dekat dalam microwave, panaskan macam biasa, minum je macam biasa. Dah tak perlu nak pakai air panas apa semua, tak perlu dah. Ya, betul. Kalau kita tengok pada design dia pun, dia didatangkan dengan 6 design dari koleksi ni. Dan yang paling best sekali sebenarnya, design-design ni semua didatangkan daripada England. So kalau korang tengok, kalau tengok dekat design tu, korang boleh nampak ada design bus London, which is very iconic. Kalau dia pergi London, dia tak naik bus. Betul. Rugi tak sampai. Betul. Rugi ya puan-puan, rugi. So and then very the iconic one, kenapa kita bagi kat perempuan, special sangat sebab dia ada 6 koleksi. Kita ada koleksi kalau tengok dekat sini, kita ada koleksi bus, kita ada koleksi Eiffel Tower. Bukan Eiffel Tower tu, itu ialah Eye of London. Sorry. Eye of London. Dan kita kena bagi Semayang maksudnya kita ada banyak Ya, banyak penciptaan dia. Lemak penciptaan dia. Jadi kan, yang paling best sebenarnya adalah Tan Syafiq Cute live pada hari ini special untuk you all, yang mana kita ada item ni harganya RM129, tapi hari ini harganya sangatlah ramah, sangatlah best. Sebiji jatuh RM39, dan kalau beli secara combo harganya berapa? Ya, masa 4 untuk RM100. Yang ni kan Ya, yang ini adalah pillowcase. bukannya tampal yang stiker. Kadang-kadang diorang ingat stiker lah kan. Kan sebab yang ni case. Handmade. Betul. Dan ni pun banyak item ni yang sangat best dia adalah item ni sebenarnya design dia semuanya daripada England. Kalau korang tengok, design dia ada design underground, which is Piccadilly Circus. Ada design Paddington, ada design Camden Town. Dan dia sangat best. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pun, dia ada macam design ni Ika. Apa nama? Dia panggil apa? Public form. Kak, akak tahu tak? Itu adalah salah satu apa orang kata kalau kita pergi London, kita kena ambil juga gambar-gambar bifon tu. Macam tak? Kalau kat Malaysia, kita kena pergi KLCC kan? Betul. Tapi kat sana, daripada Inilah mak bifon ni. betul, daripada pergi London Bridge, orang pun ambil gambar kat Ni sini. kalau Bollywood suka sangat kan. Betul. Mesti Cakap kan. So korang kalau suka dah dapat koleksi. Kan sebab betul. saya tahu, saya percaya mesti ada yang suka membuat koleksi. Betul. Lagi mak yang jenis yang orang kata apa, eksklusif, mak yang jenis kreatif kan, yang orang kata apa, lebih kepada orang kata baju tanda sesebuah negara tu. So diorang kata akan dapatkan. Dan inilah peluang anda untuk dapat sekarang. Betul. Exactly. Sekarang perempuan ni gila sekarang. Harga dia tengah harga dia adalah RM129, tapi hari ini dalam live Syafiq saja harga berapa Syafiq? RM100. Dapat 4 biji. Bukan dapat 1 biji, dapat 4 biji. Sebab saya pasti hari ni dia cakap, mak boleh dapat yang vintage je. Exactly. Tapi korang kena tahu nilai estetik pada mak ni. Dia tak sama macam mak luar sana. Kita tahu kita ada netizen kan, mana mak je pun. Betul tak? Tapi you pergi England. Kalau you beli England, mak ni hanya ada di Malaysia, hanya ada di Azab Bloom. Sempena koleksi bersama dengan Syafiq. Orang akan dapat lah mana-mana kan. Hanya tu sini saja, betul? Betul. Sebab tak dapat Dan kalau korang nak tahu, koleksi ni sebenarnya setiap design tu adalah sangat unik dan very limited edition. Dan korang takkan dapat mana-mana lah, saya rasa. Betul. Yang cuma lah film pun takkan sama. Memang tak sama. Memang tak sama. Dia pasti ada kelainan dia, design dia sebab dia ni
dia didesign by tangan ya perempuan. Jadi perempuan semua memang you all kena beli sekarang. Beli dekat dalam beg kuning sekarang. Tengok je kat beg kuning kita. Kalau anda tengok sekarang kan, beg kuning kita nombor 1 tu. Memang kena grab sekarang. Sementara promosi masih lagi berlangsung. Ya betul. Koleksi kita tengah masih promosi kita masih lagi berlangsung khas untuk promosi live bersama dengan Syafiq Cute. Jadi perempuan, kita nak tengok masakan Syafiq Cute ni. Kita takut hangus. Tembak tak tembak ni. Tapi saya dulu ya. Dia nak tanya juga. Dulu kan Syafiq kata dulu first meal yang Syafiq masak untuk orang kata untuk mak sekali dengan Syafiq lah. Apa dia? Kerana Dari Allah. Which is hari ni dia main is hari Allah. nak di-improvise lah. Nampak tak? Begitu dekat ni Syafiq dengan kaki ayam. Ya betul. Kan sangat Syafiq masih masak kari ayam. Dia masak si poker ni. Itu kerja family lah time tu. Sebab time tu lagi belum puasa betul. Apa puasa biasa masak. So mana tahu in future Azeb tu akan keluarkan periuk pula khas. InsyaAllah. Ya. Jadi perempuan, jadi ni ada orang yang ekspor minyak lah ni. Okey, jadi perempuan semua jangan tunggu lagi. Yang mana dekat dalam beg kuning kita sekarang, kita ada pinggan mangkuk daripada Bondalu Pinggiro, which is on the vintage side. Lepas tu kita ada apa Syafiq? Sanji lah Bondalu ni. Bondalu tengok Syafiq berkenan Bondalu. Bukan, tak belakang pula. Kau tengoklah ni. Ya. Lagi-lagi lah kan. Isu-isu terhangat sekarang ni. Tembikai. Kalau kau nak dapatkan sekarang. Kau boleh tunjuk je kan. Sebab Bondalu ni dia bukan ke apa orang kata dia tak ada satu produk je. Maksudnya dia tak ada untuk tomato je. Masa saya pegang ni adalah daripada tomato. Yang watermelon dia lebih kurang ada geranium kita. Cabbage pun ada juga. Macam-macam orang kata. Betul. Tapi Bondalu ni dia tu macam orang kata tumbuh-tumbuhan. Betul ke saya kata orang fauna. Betul. Cuma haiwan tak ada. Haiwan tak ada. Kamu. Fauna. Orang yang fauna. Jadi kan, saya nak tanya satu soalan dah Syafiq. Sebab saya tahu you adalah seorang pakar forensik kan. Dalam forensik DNA. Tapi saya just nak tahu, ada tak contohlah. Sebab saya selalu dengar orang kata macam pinggan mangkuk ni, kalau lah dia ada serpihan dan sebagainya, mungkin bakteria akan melekat. Bakteria akan melekat pada bahagian pada bahagian pinggan tersebut dan akan membahayakan anak-anak. Sebenarnya, apa pendapat you? Betul lah. Kalau alam orang tua pun cakap kalau pinggan retak memang tak sen terbakar. Sebab apa? Sebab ada sebab dia. Sebab kalau pinggan retak kita tak tahu ada serpihan-serpihan kaca ataupun serpihan-serpihan yang boleh masuk dalam badan kita. So memang tak baik lah kalau benda foreigner ataupun benda asing yang masuk dalam badan kita semestinya akan orang kata memberi sedikit kesan. So nak balas tu mungkin setiap orang berbeza-beza. Mungkin kak kita dia boleh adapt. Yang kata orang dia tak boleh adapt. Untuk kanak-kanak lagi lah immune system dia sangat rendah. Bila masih rendah belum cukup kuat. Bayangkan kalau masuk benda pun ni seramik masuk dalam badan semestinya akan memberi kesan dan akan orang kata akan menimbulkan penyakit takut berdemam tak tahu punca buat sebab apa sebab kita telan seramik. Itu saya kata penting juga untuk orang kata apa mengetahui sekiranya kalau ada terdapat retak ke ataupun pecah janganlah gila. Jadi perempuan semua yang dekat rumah tu siapa yang ada masalah pinggan retak, ada masalah pinggan yang memang dah bersepit, perempuan jangan pandang indah. Perempuan memang kena tukar pinggan tu. So saya nak bagi kat perempuan memang kena dapatkan pinggan baru. So perempuan boleh check out dekat dalam beg kuning kami. Sebab beg kuning kami sekarang memang tengah ada promosi ya perempuan. Kita memang bukan selalu buat promosi macam ni. Kita buat promosi ni serius Syafiq. Ya. So boleh bukan saja kita jual mak ni, kita jual banyak lagi produk daripada Azeb pun. Betul perempuan. Masa Syafiq I just nak tanya you lah. Kalau macam apa nama kita balik kampung kan, you balik kampung beramai-ramai, pernah tak pinggan tak cukup ke atau macam mana? Kadang-kadang kita masa korek-korek balik korek almari, biasanya mak dia suka menyimpan. Dia suka menyimpan, dia akan keluarkan benda yang sama je. Itu sebagai anak-anak
kita buang je, kita gantikan dia boleh exam. Formal dia boleh exam tu. Betul. Memang sangat praktikal. Macam saya kan, macam saya ikan sendiri, ikan memang suka barang-barang yang cantik, macam praktikal juga. Sebab apa? Bukan sahaja boleh masuk macam boleh masuk dishwasher, boleh masuk microwave, oven, freezer. Contohlah kan, contoh. Kalau Syafiq memang selalu masak banyak kan. So lauk yang tak habis tu, Syafiq kata macam nak simpan lah. Syafiq boleh terus Syafiq masuk terus dekat dalam kita punya freezer. Keluarkan esok tu, terus masuk microwave panas macam biasa. Sebab panas kan. Betul. So ini boleh masuk juga. Betul. Ya betul. Ada ni sebenarnya berapa degree? 220 Susah. Kek mana kita masak apa, masak biskut pun tak ada 220. Baik kita boleh up to 180, 170. So memang sesuai kalau nak masuk dalam oven juga. Kadang-kadang kan kita nak kasi cantik kan. So masuk dalam ni terus, kemudian hidang dia terus. Betul. Betul. Wow, dia aku ni tak pernah nampak pun. Betul. Lagi satu kan, tak semestinya yang boleh masuk dalam dalam oven, boleh masuk kat microwave. Tapi kita punya produk semua boleh. Semua boleh. Semua boleh. Kita berdalam boleh masak pun juga. Yang ni boleh masuk microwave. Boleh masuk microwave. Kalau nak masuk oven, tak boleh temperature terlalu tinggi. Betul. Sebabnya dia ada material tu tak bersesuaian untuk terlalu sangat temperature. Jadi untuk perempuan sebut, tapi jangan risau perempuan, sebab apa benda ni dia adalah satu investment. Soalan nak tanya kat you. Boleh. You kan masa dia yelah mak kita ni kan suka simpan pinggan cantik tu semua zaman dulu kan. So ada tak mak macam bagi you ambil lah pinggan ni, atau value dia, you ada sentimental value dengan pinggan mangkuk sebelum ni? Kalau sentimental itu saya ada. Saya berkenan dengan satu bowl tu. Bowl kita buat cake, buat baca nak kek kan. Warna coklat tu. Dia macam ni. Dia warna coklat dengan warna putih tu. Saya nampak itu kati je. Itu yang saya nampak sekarang. Tak ada jual dah. Tak ada itu pun ada. Bowl yang bowl kata pun transparent kan. Ada yang warna dia yang coklat, tahu tak coklat dalam biji yang ada tahu buat itu ni coklat tak tahu lah saya gambar boleh masak juga. Ya, itu pun saya tengok simpan dalam almari tadi gunakan. Kita 2-3 kali lah. Kita 2-3 kali kita buat tambahin. Nampaklah you all confirm. Bila mak kita beli pada zaman tu, pinggan tu sekarang dah tak ada kan? Betul. Dah tak ada dah. So benda tu dia dah jadi sambung heritage. Jadi perempuan sebenarnya sedang create the heritage tu. Sebab nanti bila anak-anak kita dah semakin dewasa, dah bila kita dah tua, anak kita pun akan jawab macam Syafiq juga. Dia tengok je mangkuk tu. Jadi perempuan semua, anak kita nanti esok, dia tengok je lah. Lalu kita tengok je lah. Sebab dia kalau kita nak buat majlis ke kan, awal lah jemput bos nak datang ke, orang kenapa nak datang, ni lah masanya kita tak makan. Kan nak simpan je kan. Sebab bagi saya, apa saya belajar sebenarnya, branding adalah emosi. Kita belajar benda baru. Sebab kita nak beli lalu ni cantik. Pada masa sama, the main utama, kita nak menunjuk orang kita ada berdalam. Kau ada? Kau ada? Sebenarnya. Betul tak? Kita beli beg yang mahal ni sebab apa? Beg yang mahal tu kan, kalau kita bakar, kita bakar. Promosi barang je. Tapi buat apa? Sebab emosi kita nak membeli. Sebab apa? Kita nak show off, rasa puas, self reward. Ya, sebenarnya itulah emosi. Sebenarnya lah emosi. Aku nak beli. Sebab apa? Sebab aku nak beli berdalam. Sebab aku nak beli portfolio. One of the reason adalah kita nak upgrade kita. Supaya kita sama taraf dengan kawan kita. Sebenarnya itu tak salah. Kalau kita nak membeli untuk reward diri kita, kata boleh ke rumah nak barang-barang yang istimewa, kita persembahkan kepada kawan dan ahli keluarga. Betul juga baik. Kalau kita dengar macam Syafiq ni, dia adalah golongan profesional lah, kita kata. Dia bekerja dengan Jabatan Kimia Malaysia. Dan saya dulu pun sebenarnya adalah seorang engineer. Tapi saya beritahu benda ni semua ni, kita perlu menjaga status kita perempuan. Status kita sebagai engineer, status kita sebagai doktor, status kita sebagai orang yang berkejaya. Jadi perempuan, dia bukan pinggan mangkuk ni sebenarnya, dia
sebenarnya melambangkan siapa diri kita perempuan. Jadi sebab tu perempuan Grab sekarang juga dalam beg kuning. Sebab kita tengah ada promosi yang best sangat, khas kerana kedatangan. Ini dia. Huge. Betul. Sebab tu kena Grab. Sebab hari ni harga dia memang tak masuk akal, Kak. Daripada satu tu kan, berpuluh-puluh ringgit sekarang. 4 jadi 100. 4 100 tau. Inilah masa untuk you guys Grab. Jadi perempuan semua, saya nak beritahu Syafiq, saya nak tanya lah lagi satu. Boleh. Dulu kan, dia masa dia apa nama dia, dulu zaman dulu masa kecil dulu kan. Kalau masa zaman tu mak kita macam mana? I mean like pakai pinggan mewah ke ataupun pinggan yang macam mana, Syafiq? Kalau masa saya kecil dulu, nampak dulu je, kalau sempat lagi rewang, dia gunakan pinggan kaca yang biasa tu, kuning gitu. Dia tak ada lah yang dia macam corak ke zaman ketika tu dia tak ada lagi orang kata awareness kenaan pinggan yang cantik-cantik macam ni, ataupun pinggan orang kata apa yang sedikit sebanyak menjaga kesihatan. Sebab ada satu pinggan dia cantik kan, murah, tapi bahan kimia. Lama-lama kita gunakan yang makan dulu apa ni bahan tersebut masuk dalam badan, sebenarnya akan menjejaskan kesihatan. Kita tahu cantik je kan, cantik murah kita beli, tapi kita tahu simbol apa daripada situ sedikit sebanyak mengganggu kesihatan Apa salahnya kalau kita beli yang sedikit mahal, sedikit mahal, dalam orang kata apa, harga yang berpatutan, and then cantik, lepas tu pula tahan lama, praktikal. Lepas tu sedikit orang kata kesihatan kita pun terjaga. Saya rasa tak salah kalau kita tapi jangan dia cakap pasal status ni kan, orang yang lain pula terasa orang lain pun mampu beli. Kita bersimpan duit jangan beli banyak-banyak. Satu dulu jangan beli banyak-banyak, beli satu jujur. Lepas tu beli sikit. Kalau mampu beli banyak, dia boleh beli. Kadang-kadang saya juga beli cawan kan, misalnya minta yang emas yang warna kuning kan, cantik ada emas macam tu kan, lain-lain tu sekejap je, 6 bulan tiba datang kan. tak berkualitas. Ya, datang macam mana, macam kita angkatan tadi pula kawan-kawan datang. Dia tak apa yang bijak kelompok yang baru punya bang, pada tak buka kau lagi ya mau tadi kok tak lain lah. Terpaksa lah, tidak lah. Ni dia story ya perempuan. Saya sebenarnya pengguna Pok Marian. Saya dah pakai Pok Marian like lebih daripada 10 tahun. Nampak 10 tahun. Dia punya orang kata apa, ketahanan dia kan. Ya, lebih. Seumur hidup saya seboleh lah. Ya, berbelas tahun. Tapi kadang ada kisah tau Syafiq. Ada customer ni dia datang bawa pinggan bakul tu. Dia tunjuk yang pinggan tu sebenarnya dah 35 tahun dia pakai. Sebenarnya 35 tahun dan dia sebenarnya nak menambahkan koleksi dia sebenarnya. Tak faded Kak corak. Ya, tak faded. Nampak tak? Sebab apa tak faded? Sebab kita ada glaze coating yang protect dia punya, apa orang kata? Kita untuk kita punya plate ni, dia ada glaze coating yang protect color dia supaya dia tak faded. Even ketahanan pinggan tu sendiri. Sebab tu memang aku orang kata memang berbaloi lah invest dekat kita punya barang-barang Pok Marian. Kalau anda tak ada, inilah masa untuk anda grab. Sebab kita tengah ada macam-macam promosi yang sedang berlangsung sekarang. Betul perempuan. Jadi perempuan semua jangan lagi tunggu. Sebab apa? Sebab hari ni khas. Hanya ada Chocolate Cute, kita buat promosi especially untuk cawan tu daripada ni kita buat perempuan yang ni special perempuan. Sebab apa? Puan harganya satu biji adalah RM129 sebenarnya, tapi pada hari ini khas masa Syamil datang RM39 dan kalau beli set of 4 harganya RM100. 4 biji. Jangan cakap orang kata mahalnya RM1.5. No. Kita tengok nilai SKP yang ada. Kau tidak harus kan RM1.25. Kita tak jual sebab satu lagi yang dilukis terus pada kita punya mark tu kan. Yang telah dilukis pada mark
Okey, bukannya yang orang kata apa sembrono je nak buat. Ya, sebab perempuan semua, saya nak tanya perempuan. Perempuan semua kan yang penonton ni, perempuan semua dah follow AZ Blooms ke belum? Kalau belum follow, tolong follow sekarang dekat follow kita dan jangan lupa untuk follow kita sekarang sebab kita akan banyak lagi promosi yang lebih menarik lagi selepas ini. Dan perempuan, tengok Syafiq dia dah mula masukkan apa ni Syafiq? Santan. Bebek hari kalau nak bagi kita nak bagi orang kata seorang hari kita cantik. Santan dia boleh masuk. Boleh santan lebih dah nampak dah. Kita belajar satu tips yang baru. Kenapa lah kari aku ni tak macam minyak macam orang macam tante sendiri kan? Sebab santan dia kalau letak Jangan letak lebih santan tu perempuan. Kalau nak letak lebih santan, kenalah berpada-pada kuantinya. Dia akan kasi banyak-banyak. Syafiq, ada orang cakap macam ni. Dia kata, first time nampak Syafiq sikit bercakap. First time dah lama bercakap dah. Betul ke first time? So yang first time tu selalu perempuan akan selalu nampak AZ. Lepas tu ada juga yang cakap, Syafiq boleh share resepi tak? Syafiq share apa yang bayang ni? Ini kita masak apa ni? Kari ayam kencing. Semua orang masak kari. Selain orang lain cara. Saya macam biasa, saya akan masuk ampas sekawan. Lepas tu saya akan masukkan daun kari. Lepas tu serai, tomato. Saya tumis. Lepas tu saya masukkan sekali serbuk kari, serbuk cili dengan juga apa nama ni? Serbuk cili, serbuk cili. Dan besar. Kita tumis, kita bagi 3 kali pecah minyak. Ini baru kita masukkan ayam. Lepas tu terus masuk air dan orang kata apa sedikit santan lah. Santan saya tak boleh lah. Ayam ni perisik lah. Kita rasa-rasa nak bagi saya tak apa tahu apa orang kata letak perisik dalam sedap. Nampak sedap. Dia macam minyak hidup tu. Kau rasa betul. Kari. Jangan letak banyak sangat. Itu dah Syafiq. Sampai apa seluruh apa ni orang kata apa santan dia. Dia punya pecah minyak tak nampak. So kita masukkan cair-cair itu perlahan. Bukan cair sikit lah. Sikit lah. Betul ke perempuan? You all, kalau siapa yang tak pernah rasa Syafiq masak, ya Allah sedapnya. Saya dah pernah masak. Saya ingat lagi dia masak. Dia masak habis satu masak sedap lah. Saya lagi masak apa nama tu kan? Sardin. Sardin. You masak sardin je. Ya Allah sedap gila sardin tu. Siapa lagi ni ingat you? Ini kita buat biskut ya. Ya ada biskut. Syafiq, you buat biskut baru ke Syafiq? Tak lah, biskut baru. So kita buat biskut. Apa lagi? Coklat kita kan biskut lah coklat. Very nice. Rasa lah. So biasanya ada macam biasanya kan orang cakap dari segi kimia kenapa dah tutup api baru kita masuk garam. Sebab apa? Sebab garam ni ada air. So that's why waktu panas-panas jangan masuk garam. Sebab apa? Bila kita masukkan kita rasa ke awal lagi kita masuk lagi. Sebab apa? Air itu dah meluap. So secara tak langsung kita akan makan garam ni. Jangan yes, bagi yang tak tahu. Ini something yang baru tau. Sebab orang kata sebenarnya Ajinomoto itu tak sihat sebenarnya. Kita dimomokkan. Sebenarnya bukannya tak sihat. Setiap benda yang kita makan kena sederhana. Jangan berlebihan. Ya, dan kita guna Ajinomoto sebenarnya dia lebih baik daripada kita guna garam yang lebih banyak. Sebab penggunaan Ajinomoto ni akan orang kata akan mengurangkan penggunaan garam. Jadi nampak tak guys, sebenarnya penting tau untuk masakan, untuk jaga kesihatan, untuk jaga kalau you all dengar hari ni apa yang kita sembang ni kebanyakannya adalah berkisarkan tentang kesihatan perempuan juga dan juga berkaitan tentang macam mana kita nak menjaga keluarga kita, nak menghargai keluarga kita, makanannya, pinggan mangkuknya dan penting ya Syafiq ya. Bagus. Jadi gula ya, gula sebenarnya. Gula kita bagi tak mesti seimbang tak sikit je lah. Yang apa kadang-kadang letak Ajinomoto, diomok-omokkan Ajinomoto ni nanti rambut hilang macam tak ada. Itu semua adalah orang kata mitos. Kalau takkan lama dah bankrupt. Jadi apa tu semua mitos saya pun kita dengar daripada pakar.
kimia sendiri lah. Kita engineer, kita tak pandai sangat nak orang basah ni. Saya lagi lain bidang. So kita biarkan dulu, kita biarkan rapi daripada dia, nanti baru kita letak garam kan. Okey, garam kita letak last sekali ya. Kita dah tersamping ni kau. Sebab sebelum ni kita tak tahu kita masak letak garam. Tapi sekarang kita dah tahu dah. So lepas ni kita dah masak baru kita letak garam. Cantik warna kan. Cantik warna dia. Syafiq, dalam ni kalau masak ayam masak kerisik ni, kari kerisik ni dia tak ada apa nama? Kita tak kalau nak letakkan kentang boleh ke? Boleh. Saya masak itu tapi kita tak ada. Dia kena masukkan sekali dengan ayam. Apa dia? Saya masuk kentang saya tumis dulu. Oh. Sebab lembut. Kadang-kadang saya terus itu masuk biar kentang tu terus lembek sebati lain sedap. Okey, jom kita masak menu kedua sama. Okey. Okey, so kita dah nak masak kedua yang perempuan. Kita akan perkenalkan menu kedua ni adalah menu yang special yang Syafiq buat sebenarnya khas untuk apa ni Syafiq? Ni kerabu apple hijau. Kerabu apple hijau Kan? Portfolio lah. Apa lagi kan? Bekas besar-besar ni. Dia bukan ada bekas ni saja. Dia ada apa kata dolak. Lepas tu dia ada panjang macam tu. Ada tiga portion. Dia hidang lauk untuk raya. Dan ini bersaiz 10 inci. Ya, jadi kalau you nak beli boleh masuk dalam beg kuning sekarang. Dia kat dalam beg kuning, boleh tengok dalam beg kuning. Tak. Kita punya bawang besar tu. So kita letak bawang besar ya puan-puan. Bawang besar dan makan serai. Oh, serai. Sedap Aku tengoklah untuk sesuai yang Ni bekas dia kita. bukan Syafiq. Dia akan tambah lagi sedap bila pakai bok ni dia. Betul. Yang penting kawan-kawan rumah, kawan-kawan yang tak jeling je. Mana beli kan? Ezek Club lah mana lagi. Faham? Jadi you all semua kalau nak beli kena beli sekarang, masuk dekat dalam beg kuning sebab kita tengah ada promosi sekarang. Promosi dia promosi yang sangat best sebab special khas untuk Syafiq Q. Dan benda paling penting saya adalah the new collection untuk mak daripada design London. Jadi puan-puan semua kita keluarkan 6 design yang kali ni. Dan puan-puan boleh grab sekarang. Harganya berapa Syafiq? Ada dia harga sebenar apa ni RM129. Kalau sekarang promo 400 ya. Jimat RM25 je macam RM25 SPG. Betul. Syafiq you masuk apa bawa kejap ni Syafiq? Dia Macam sedap. Bekantan. Nak pergi Bekantan. So kita akan masuk terus ni apa nama? Timun. Timun. Okey. Kita tengok kesesuaian bekas tu macam mana kan. So kita masukkan kacang motor. Ini lebih sihat ni. Orang lebih sihat cantik kan. Apa kita masukkan cili lah kalau rasa nak pedas tu kita masukkan cili. Kalau orang Melaka Makan. Ya, siapa yang suka pedas silakan. Tak Syafiq orang mana Syafiq? saya ke. Oh, dua-dua orang Melaka. Sama dua orang tahu dah. Saya nak dengar Syafiq cakap tadi ke saya dah cakap. Ni kampung ni. Orang potong kawan. Spencer, Kata kan lama kan Melaka. Tahulah. Kalau mak saya cakap pun depan macam ni, makan 2 km jauh je. Kan? Kita bagi petai. Macam ni ada petai dekat tu dia punya volume kan. Kalau bosi pun lagi kuat kan. Dia macam ni, dia buat express ni. Betul juga. Dia juga. Gitu. Saya speechless. Dia ada subtitle. Ya, sakit. Jauh tu kan. Dia nak cerita sedikit je. Tapi dia punya information teruk. Ya. Sekolah macam isu besar lah. Jadi you all siapa orang Melaka ni, jangan lupa semua punya orang Melaka ni. So kita berbaliklah kepada tu kan, ada gosip-gosip dia, kita berbalik kepada kita punya idea asal kita. So kita kembali kepada pekalan. Syafiq, kalau orang Melaka kan, kita nak tanya lah kalau di Melaka, kalau macam contohlah buat keduri-duri macam cakap tu pakai pinggan warna putih, pakai pinggan colour apa coklat tu kan. Zaman sekarang pinggan tu semua dah tak ada lah. Tak ada lah zaman sekarang ni. Kita tidak jimat beri polisi je. Punya Dia sebenarnya bagi saya kenduri tak apa nak beri tapi untuk keluarga terdekat, untuk tamu-tamu istimewa. Kita kena hidangkan dengan orang kata pinggan yang cantik-cantik, yang apa yang dipersembahkan oleh Ezek pun sekarang ni, sebab dia akan meninggalkan memori pada kita.
kasih sayang apa yang kita buat terhadap tetamu istimewa kita. Pada keluarga terutamanya. Bila sampai dia ingat dah cantik dah panggilan dia. Betul lah cantik sedap pula masak kan. Sedikit sebanyak akan meninggalkan kesan memori yang mendalam kepada orang yang datang. Tu je. Kalau kan dulu itu kenapa kita tak kenal pun orang yang datang tu. Itu perkara biasa. Betul kan Syafiq? Dulu kan bila kita buat pinggan mangkuk ni kan, dia sebenarnya pinggan mangkuk ni dah jadi tanggungjawab kita tau Syafiq. Generasi yang ada ni yang mana kita memang kena bertanggungjawab untuk pastikan pinggan mangkuk yang kita beli hari ni dia akan jadi heritage juga di masa akan datang. Jadi perempuan semua pilihlah pinggan mangkuk yang bagus dan serve untuk keluarga you. Sebab apa, anak-anak semua akan ingat all of this is a creating memory perempuan. Itu yang saya cakapkan tadi. Sebab macam tenuri tu adalah benda yang biasa orang buat. Sebab takkan nak letak pinggan-pinggan cantik. Kalau nak letak pinggan cantik kan dia hilang satu. Lagi satu tu pula pecah. Kau nak tanggung. Tapi orang Melaka Kak, dia memang suka hidang orang makan Kak. Walaupun jumpa 5 minit. Itu kita yang punya ni Kak. Dengar tak? Baru jumpa 5 minit hidang makan perempuan. Itulah sebab tu dah membuat rezeki. Tapi Kak, saya tak tahulah kan. Mestilah kalau saya balik Melaka, memang apa orang kata, diorang ni memang suka, kalau kenduri diorang suka memang buat lewat. Memang diorang suka lah. Memang happening lah. Biasa kita orang memang orang kata memang kalau tak rewang tu lah memang sangat seronok. Sebab apa, mendekatkan diri dengan kita punya family kan. Syafiq, baru kejap ni saya nampak you dah masuk something. Apa kita yang masuk kita tak tahu. Kita masuk air asam, kita masuk sos ikan. Air asam. Ya, tu beli je kat luar ni. Ni kita makan goreng dan bawang goreng. Bawang goreng. Kita ni gaul ratu boleh? Boleh. So gaul ratu. Tengok guys, memang cantik ya. Rugilah orang tengok. Baru ni semoga sampai lah kat you orang yang tengah tengok ni. Gaul lah yang rata ni. Daripada bawah ke atas, dia memang atas ni. Bawah ke atas. Dengar kita ini. Saya dengan Syafiq, saya tak tahu sikit. Saya dengan Syafiq, saya tak berani. Lepas tu Syafiq, saya ada Syafiq kan, baru-baru ni kan, apa nama? Yelah, Syafiq baru-baru ni kecoh sangat. Pasal dia dapur tu kan, I rasa masa nak tengok, masa nak letup jantung, tengok dia punya dapur. Sewa rumah. Exactly, dapur dia, tempat yang dia masak tu buat. Yelah, saya just nak tanya lah kan, sebab dapur tu je lah kenangan banyak kan kat sini. Betul. So apa pesanan Syafiq untuk apa nama, penyemang. Itulah tu, nasib baiklah saya ni tak bodoh tinggal kampung Moriam. Ya Allah. Antara tinggal kampung Moriam tu memang orang kata apa penangis tak berlagu lah. So dia ada beza kah. Kalau penyewa orang kampung, dia akan tinggalkan malam-malam. Kalau penyewa bandar ni, dia degil. Dia takkan tinggalkan, dia tak malu. Dia duduk je lama-lama, orang tak bayar. Itu bezanya bayar. Bayar. Jangan panggil orang kampung lagi Jangan kan kita panggil sekampung kan. Kita rasa sedih lah sebab itulah kenangan saya buat konten juga kat situ. Dan sewa yang elok kat dia. Tapi dia pulangkan kepada kita benda yang orang kata apa? Ya, sebab bagi saya dapur akan nadi dalam rumah. Betul. Nadi kehidupan dalam rumah. Kita creating memori kat rumah. Ya. Sebenarnya memori kita terhapus macam tu. Ya, bila sebut memori adalah emosi. Bila emosi, itu yang saya cakap tadi. Tema kita pada hari ini iaitu As a Bloom. Okay, create memory bersama dengan As a Bloom. Betul puas. Sebab apa? Sebab kita rasa kita bertanggungjawab untuk pastikan puan-puan semua create the memory. Sebab kalau puan dengar segala apa yang kita bincang hari ini sebenarnya adalah all is related to the memory. Especially contohnya macam kat meja makan, dekat ruang dapur kan. Itu semua memang banyak kenangan tu Syafiq. Betul. Especially suap anak, pakai pinggan apa. Anak ingat perempuan, saya ingat mak saya suap pakai pinggan apa. Saya dulu Syafiq masa kecil-kecil, you know. My mum kan, dia siap ada almari tu. Okay, yang ni tak boleh pegang. Yang ni tak pegang, okay, yang ni boleh. Yang ni boleh. Macam tu Syafiq. Kita pun takut kalau dah pecah dan sebagainya kan. Okey je. Kita kain kacau atas ni lah. Kita ayah pun ada buntung kecil, insyaAllah.
InsyaAllah dah masak. Cepat masak lah. Oh, tengok orang masak. Wah. Tapi tak kisah asal pedas ayam hari Ya, kan. ya. Nampak tak? Tak apa, hari ni special sebab kari hari ni adalah kari Memori. ayam kerutuk memori. Ayam kasih memori. I kasih Ingat memori Kerutuk saya tak? masa mula-mula dah belajar masak dulu. Sebab kira Azeb dulu kata memori. Inilah memori yang tercipta ketika saya masih kecil. Sebab inilah yang first masak dekat rumah. Ya, memang balik Banyak memori dia. Kita pun special lah ni. Saya sure. Bila kita orang kata apa, teringat sesuatu, kembali kepada memori yang aku, sebanyak kan mengusik jiwa lah. Ada dia cakap, setiap benda yang kita beli, setiap benda yang kita buat, dia akan sedikit sebanyak kata apa, create memori atau menjentik emosi. Yang penting adalah emosi, sebab apa yang kita buat, setiap apa yang kita buat, sedikit sebanyak kan dia akan sedikit akan menjentik emosi. Betul. Sebelum kita nak buat sesuatu pun, emosi kita yang mengarahkan kita membuat sesuatu. Sebab kita nak masak tengok macam ni. Sebab apa? Ada sebab. Setiap benda yang kita nak buat ada cerita dia, ada storyline ni. Ya, betul kan. Jadi menu hari ini adalah special daripada Syafiq Cute, yang mana menu ni adalah mengimbau sangat kenangan memorinya bersama keluarga, iaitu ayam kari kerisik. Untuk ayam kari kerisik. Special perempuan. Selalu kalau macam saya dekat Perak, saya selalunya akan guna kerisik time nak masak rendang. Rendang saya akan letak kerisik. Tapi kali ni dalam kari ikan, kari ayam ni ada kerisik ya perempuan. Special sangat daripada Syafiq. Ini boleh masuk garam. Itu pula kan masuk garam sekarang tak boleh. Ini agak-agak dah. Orang kata tawar tu lebih baik kena masuk. So perempuan macam Syafiq Cute share tadi, segala benda yang kita buat ni sebenarnya ada memori dia dan ada kenangan dia. Jadi perempuan semua sempena kehadiran Syafiq dekat sini, kita pun create the memories. Basically sebenarnya kita adalah official Pok Marine distributor untuk makluman semua, dan kita sebenarnya hari ini kita tengah ada promosi untuk pinggan makuk yang mana perempuan boleh tengok dekat dalam beg kuning sekarang. Yang untuk Syafiq, kita baru je launch tadi cawan this one, 6 biji cawan. So you all boleh beli secara loose ataupun beli secara combo. Kalau combo beli berapa Syafiq? 400. Jadi perempuan semua jangan lupa untuk check up sekarang. Perempuan jangan lupa untuk check up. Ini makanan pun dah hampir siap ya. Makanan pun hampir siap. Sekejap lagi kita nak buat setting tablescape kan. Nak plating tu. Alright, nak buat Sambil plating. tu kan. Apa nama? Plating atau apa dia panggil tu? Labu. Oh, nak makan labu. Kita letak dalam labu. Sekali letak dalam labu. Kan berbagai orang kata Bodayu ni Yes. berbagai. Ini dia. Ini adalah salah satu kita punya collection juga. Okay. Kita tambahkan sikit. Siap makan tak kena sikit ya. Bila dah makan kita rasa. Ya. Puan-puan, kita masuk garam last sekali sebab apa kita nak elakkan iodine tu daripada vaporize ya. Jadi puan-puan, kalau bila iodine kan. Sebab dalam-dalam tak ada iodine. Dalam garam ni ada iodine. Jadi bila ada iodine, ada orang komen lah. Ya Allah, ada orang komen guys. Saya tak nampak kat sini. Betul, saya dapat RM92 untuk 4. Ya Allah, murah lah. 4 pieces dapat RM92. Murahnya. Actually dia bergantung pada orang kata aircon juga kak. Ya, sebab kita ada promosi 10-10 juga. Jadi perempuan promosi 10-10 masih belum tamat. Jadi perempuan semua kena check out sekarang. Check out dekat dalam beg ni. Kalau dapat harga murah sangat tu, beli je lah puan. Sebab sebiji sepatutnya harga dia adalah RM129 sahaja. Tapi hari ini khas dengan Syafiq 4 biji RM100. Kalau dapat bawah lagi RM100 tu memanglah kena check out. Bawah tak Bawah ajar dah pelanggan. Sedap. Tengok ni berdalu ni cantik tu kan. Naik Naik Orangnya guys. sedang elok colour dia. Memang sangat cantik. Korang boleh, orang kata apa, hidangkan kepada tetamu istimewa. Biasanya nak naik penori ni, kita nak hidang kepada orang istimewa. Ya, betul. Kawan-kawan yang istimewa, orang yang kita kenal.
Ada yang memori dengan dia. Tu bagi saya lah. Kebiasaannya begitu. Kita takkan keluarkan pinggan mangkuk yang mahal yang tercantik ni kepada orang biasa-biasa je. Itu adalah lumrah kehidupan. Lumrah hidup. Jangan nak minta saya lah. Tak ada lah. Bagi semua orang sama lah. Tak ada. Itu realiti yang perlu kita. Realiti yang perlu kita hadap. Apa orang kata makin dewasa kita tahu kan? Ya, kita tahu. Kita sendiri pun macam tu. Tak ada maknanya kau nak bagi sama rata 10 orang. Orang yang kau tak kenal dia pun letang kan. Melainkan kalau mangkuk tu semua ada komodium semata-mata. Ada pilihan lain je kau akan dah mati. Kau mesti ada pilihan yang kau akan guna hari-hari. Kau guna hari-hari boleh. So jadi puan-puan tinggal jangan simpan dalam almari saja tau. Guna untuk keluarga juga, hidang dekat anak, dekat suami. Kita ada kisah customer dia memang tak nak pakai pinggan tapi tak beli pinggan lagi. Dan lelaki dia cakap apa? Pakailah dulu yang ada dalam almari tu. Jadi puan-puan semua jangan lupa guna semua ni. Sebab apa sekarang ni kita memang tengah ada promosi khas bersama dengan Syafiq Cute. Syafiq, apa item yang kita ada promosi hari ni Syafiq? Promosi yang tengok mak. Okey, mak orang tempat yang telah dilukiskan. Kita lukiskan dengan mercu-mercu tanda London. Betul lah. Dekat sini kita ada promosi RM400. Jangan terperanjat dengan harga. Tapi lihat pada nilai estetik pada mak tersebut. Sebab korang takkan dapat kat mana-mana. Pergilah kat mana-mana, curug mana-mana. Kat mana-mana kedai mana pun korang takkan jumpa mak yang ada orang kata apa mercu tanda sebuah negara tu. Macam contohnya hari ni ada London macam hari ni. Korang tengok korang takkan dapat lukisan yang istimewa ni eksklusif. Okay? Hanya ada di AZ Bloom sahaja. Pada hari ini punya live korang dapat RM400 sahaja. Kalau harga asal harga asalnya adalah RM129 pun. Ya. Sebiji RM129. Tapi hari ini 4 digit hanyalah RM100 saja. Jadi puan-puan kena check out sekarang. Check out dekat dalam beg kuning. Beg kuning nombor berapa? Beg kuning yang puan-puan nampak sekarang yang ada mark tu. Check out puan-puan. Ya, betul lah. Tengok ni. Memang sangat cantik. Korang takkan dapat kat mana-mana. Saya tegaskan sekali lagi. Korang takkan dapat kat mana-mana. Dan tengok ni lah. Cantik sangat London. Kau tengok macam tanda semua ada lah. Menara dia. Dia punya bas. Ni dah merangkuli semua dah. Tak payah tengok London. Sekali tengok dia boleh tahu ada bridge, London Bridge. Especially kalau you all macam dekat office kan. Nak pakai cawan-cawan dekat office. Kadang-kadang kita malu nak sharing dengan rakan-rakan office. So kita belilah cawan ni special. Dan kita sendiri pakai dekat office. Betul tak Syafiq? Betul. Kat sini pun nampak dah. Bila kawan kau ambil, kau dah tahu dah dari jauh dah kawan kau ambil kau punya. Kawan kau curi. Sebab tak ada tempat lain. Betul. Sebab ni limited edition. Limited edition. Betul. That's why harga dia macam tu. So korang jangan pandang pada harga, tapi pandang pada nilai seni dan artistik pada mak tersebut. Betul. Kalau korang tengok dekat dalam design tu hari ni, kita ada design. Siapa yang minat dengan design hitam putih boleh ambil design macam ni dekat dalam beg tu ni. Sebab design dia memang sangat estetik. Banyak orang lelaki memang suka design macam ni Syafiq. Orang lelaki dia suka design macam ni. Sebab dia simple. Okay, untuk this one. So dia ada London Eye, dia ada Big Ben, lepas tu dia ada apa nama? Ada London Tower London, Tower of London. Okay. Untuk this one. Okay, ada yang tanya, kita punya apa ada sekali dengan box ke? Ya, kita ada box. Ya, box. Kita semua ada box. Kalau anda nak beli, kita memang post sekali dengan box lah. Betul, exactly. Kau nampak kalau aku nombor satu cawan, 129. Betul. Kalau untuk hari ini khas untuk Syafiq RM39 saja. Hari ni ya. Hari ni satu. Tapi nak jimat RM400. Yes. Kau nak bagi hadiah ke? Ya, betul. Kalau selalu Syafiq, kalau macam ni, orang selalu bagi hadiah dekat adik ke Syafiq? Biasanya time birthday, lepas tu untuk orang kahwin ke. Betul. Boleh hadiahkan pada dia. Sebab dia tahulah. Alah, kalau kau nak action pun boleh. Aku mau balik ke London. Kau cawan aku, kau ada. Kan? Itu manusia. Apa itu? Kawan nak tahu. Kawan nak tahu. Kawan nak tahu. Berapa ni? London. Walaupun pergi 4 hari. Ya. Memang tak saya kat sini pun ada tulis arrival. Macam biasa lah. Memang tak macam Walaupun pun ada. Ada thank you. Ada yang order. Memang order.
Okay, so puan-puan, kalau puan-puan tengok design dia, kita ada 6 design. So design pertama yang jenis macam ni hitam putih dan sebagainya. So design kedua Syafiq, kita ada design apa tu? Ni design yang macam Baker Street lah. Dia ada Baker Street. Dia yang suka yang orang kata apa minimalis. Yang suka minimalis tapi dia ada orang kata apa nilai yang dia hanya faham je. Saya tak suka. Tapi jangan anggap kalau dia tak suka, semua orang tak suka. Setiap orang dia ada masing-masing rasa dia. Masing-masing rasa dia. Dalam banyak ni which one yang paling you suka? Ada dia yang hilang ada background hitam macam direct dia kan. Mari sebab mari bersama betul kalau siapa tengok ni dia memang akan teringatkan dekat London sebenarnya. Siapa yang memang tengok ni dia memang tahu oh ini memang macam kat London. Yang kedua yang ni tak. Ada jambatan ni. Ini pun cantik. Memang sangat cantik. Begitu. Dulu masa kita kecil-kecil Syafiq selalu orang nyanyi lagu apa tu London Bridge Falling Down. Itu lah ke rantu-rantu tinggal dunia gitu. Ataupun ada perkara yang ada dahsyat belakang ada punya kan. Kalau perempuan nak tahu sebenarnya memang real tau London Bridge tu sebenarnya dah 11 kali runtuh. Sebenarnya betul memang dah 11 kali runtuh dan dibuat balik. Tapi sebenarnya dalam ni sebenarnya adalah Tower Bridge. Kalau perempuan tengok ada ni nama dia adalah Tower Bridge. London Bridge memang satu kali. Kita boleh cepat dapat sekarang. Dapat sekarang kat dalam beg. Kalau dah ekor kad pun janganlah tak buat check out. Jangan tulang nama, dah khawatir. Dah lah habis tu, itu hilang gitu saja. Bagi perempuan, jom kita support Syafiq dan support AZ Blooms. Jadi kita dah ada item sini. Jom dah nampak satu bunga ni, satu design ni. And then yang design hujung tu ada apa tu Ika? Yang ini adalah sebenarnya ini adalah public phone diorang tau. Yang ini kalau you guys pergi ke sana memang tak sah kalau tak ambil gambar dekat sini. Itu orang dulu pun pergi memang kat sini dulu. Cerita Bollywood dia macam boleh mesti parodi. Itu sampai boleh menari-nari dengan public phone ni tombang semua dari atas pusat dia je. mengambil story juga kan. Yes, aku pergi London walaupun tak pernah pergi tapi kita melihat cerita filem pernah lihat. Walaupun kita tak terus. Ya, walaupun tak pernah sampai. Tapi sekurang-kurangnya kan cawan yang telah direka oleh SM Bloom ni sedikit sebanyak memberikan kata emosi dan memori kepada anda. Mungkin ambil balik memori yang lama. Aku pernah nampak tak lagi. Cerita buruk tu hari tu ada. Macam ni pernah nampak ada filem James Bond. Apa ni Godzilla Manjat. Semua dia ada. Sedikit sebanyak. Betul. Memang betul apa yang kalau itulah memori kata. Okay, siapa yang tak pernah pergi kan benda satu untuk apa orang rasa apa expectation. Mana tahu kan. Okay, ada mak ni aku nak simpan duit. Betul. Aku nak pergi. Betul. Nampak tak? Azab baru. Setiap hari kau tengok je cantik dia nak pergi dah nak pergi. Betul. Kau minum hari-hari, kau minum hari-hari. Masih pun nanti kau London. Tak sampai setahun dah pergi. Betul. Tengok kau tengok gambar. Nak ke London. Bawa mak. Jadi papa semua jangan lupa cakap sekarang dekat dalam beg kuning yang mata tengah ada promosi khas untuk Syafiq RM129 tapi hari ini 4 biji bawah 4 biji RM100, ada yang dapat 90 lebih, ada yang dapat RM100. Jadi papa kena check out sekarang. Nak close out? Okey, boleh. Okey, jadi perempuan, sebenarnya menu kita hari ni yang dah selesai Syafiq masak hari ni. Mungkin Syafiq nak setelah kejadian. Okey, ni kita punya menu adalah kari ayam kerisik dan juga kerabu apple hijau. Dia salad lah. Orang cakap, selalunya kita asyik makan kerabu kaki ayam, kerabu kerabu isi dalam, kan haiwan, kerabu lagi dan sebagainya. Apa salahnya kita ubah pada kerabu lebih sihat itu kerabu apple hijau. Korang rasa memang sangat sedap sebenarnya. Ya, mangga. Tapi kali ni kita kasi dengan apple hijau lebih London. Lebih London. London. Saya sesuai. Terus kerabu mangga ala-ala gitu kan. Ala lokal. Sekarang ni kita nak waktu London. London. Ditambahkan pula sebelah aku makan. Letak sebelah London situ.
kita tanamkan azam untuk pergi ke London. InsyaAllah. So, kalau ada sesiapa yang nak beli, jangan lupa guard dekat dalam beg kuning kita tau. Kalau anda macam kata nak design yang banyak, anda boleh tengok je. Ya, dia ada design kan. Dia ada 6 Betul, design. ada 6 design. Ada 6 design. Banyak dia design kat sini. Design. Tengok ni macam-macam. Harga pun dah cantik senyap semua. Harga marhain sangat. Ada cut off yang harga. Tengok ni berjatuh sehingga Ada nak pergi London. saya tengok Aziz bulan tu RM9. RM9. Korang boleh tengok RM9. Oh, Syafiq dapat tu. You dapat kukus RM9 ke Syafiq? Tengok. Masya Allah. Dahsyat. Okey, jadi perempuan, kalau siapa berminat boleh check up sekarang. Jangan tunggu lagi perempuan. Sebab apa, nanti lepas habis live harga dia akan kembali seperti biasa. Jadi perempuan semua you kena gerak sebab sekarang disebabkan ada Syafiq, kita bagi promosi dia sangat. kat sini betul. Kalau kat sini boleh dapat isi 400 kan. 70 boleh dapat. Betul. Kalau tak boleh beli 4 lah, kau beli terus now. 120. Betul. Tak 20 je pun. Habis saya orang nak 20. Nanti kalau nak hidangkan kepada tetamu kan. Kesian tetamu dah 7 orang. Ya. Nak masak kan? Kena beli banyak. Kalau 7 boleh dapat 6, satu lagi tu kepada pada nasi. Jadi perempuan beli je 10, senang habis cerita. Betul. Tak sampai pun RM300, RM200 je, RM200 lebih je sikit je. Jadi perempuan semua tak gaduh. Anak, cucu, husband. Kau beli macam ni, Yes. simpan. Boleh. Orang kata mesti simpan lama. Kalau beli makanan yang mahal kan, yang viral, kau beli jadi apa? Dah tak jadi apa benda kan. Kadang makanan mahal sampai 50, 60. Meninggal kenapa? Memori kau rasa sedap je. Tapi jadi apa? Tak ada benda yang kau nak tunjukkan kepada ramai. Sentimen tu. Memori untuk kau ingat pada ketika 10 tahun lepas ke. Kau jadi just ingat aku nak makan. Itu saja. Adalah mahal kan? Tak nampak barang. Kita nak sesuatu yang kita invest tu, kita nampak barang. Macam mana nampak anak kau nampak diri. Kau beli kata pun 100 macam ni kan, kau rasa mahal je. Tapi lepas 2 bulan 3 bulan benda tu still ada kat situ. Kau boleh guna je hari-hari. Tapi kalau kau beli makanan yang mahal kan, kita nak sebutkan kan, makanan barang-barang yang mahal kan, kau beli yang mahal kan, sekejap je habis 1 hari dah jadi as injure. Aku tak sedap. Tak sedap. Kau dah menyesal. Tapi sekarang ni peninggalkan kau tengok peninggalkan barang itu kau tidak kepada orang. Betul bukan sebab apa kita nak cakap dalam ni bukan sahaja boleh meninggalkan memori, tapi perempuan dalam ni juga puan boleh letakkan air apa kat dalam ni, boleh letak air teh, air coklat kan, betul tak? Macam-macam air kat dalam ni boleh. Kalau beli 7 berapa? Puan-puan boleh ambil dekat dalam beg tu. Betul. So ambil Set of Ada 6. Tambah kan kau pilih satu. Ya. Kalau kau nak mudah, kau datang yang sebelum. Kau berdekatan lah, berdekatan kau rasa sekali sebelum. Kau beli bisnis, kau beli rasa sendiri yang guna. Tapi yang penting apa Syafiq? Boleh masuk dekat dalam kita punya microwave. Tapi kita confirm, kalau kau dah masuk exam belum, kau bukan beli ni je. Beli lain kau akan sangkut juga. Jangan cantik. Kualiti terbaik dan design cantik dan harga pun berpatutan. Kau takkan dapat kat mana-mana. Kau terus pergi direct dengan exam belum pun okey sebenarnya. Betul. Jadi perempuan semua, siapa yang duduk jauh jangan risau. You all semua boleh je beli terus dekat dalam beg kuning sekarang. Kalau yang dekat boleh nak datang, tapi kalau tak boleh nak datang, beli dekat dalam beg kuning sekarang. Sebab apa, dalam ni kita akan bagi sekali dengan boxes je. Kita akan bagi sekali dengan box. Setiap cawan ada dia punya box. Jadi kalau perempuan nak bagi hadiah pun boleh. Nak bagi dekat kawan kat office boleh. Nak pakai dekat office boleh. Ataupun nak bagi dekat nak minum petang dengan suami pun boleh. Tak ada masalah. Boleh letak. Orang lelaki suka sebab dia besar. Dia bukan kecil. Saiz dia besar. Kalau kita buat air kopi, air teh ataupun air apa, orang lelaki suka air kosong. Boleh je lah. Apa saja air boleh. Nanti lah. So, jangan lupa dapatkan dekat kita punya beg kuning tau. Sekarang sementara promosi masih lagi berlangsung. Kita bawakan khas
Syafiq Cube kita untuk merasmikan kita punya mak yang baru ni, limited edition. Okey, kita nak bagi tahu perempuan semua, kita ada lagi 3 minit sebelum kita nak closing. Jadi perempuan kena beli sekarang sebab sementara Adi Syafiq ni, sebab lepas habis jelas ni harga dia akan kembali seperti biasa. Harga dia adalah RM129. Jadi puan-puan memang kena beli sekarang. 3 minit saja lagi, kita tinggal tak banyak masa. Betul tak Syafiq? Betul. Korang boleh cepat-cepat dapatkan sekarang dekat beg kuning. Add to cart to check out. Jangan tunggu lama-lama. Kalau orang tunggu lama, tunggu kejap lagi lah. Lepas tu, dah hilang semua. Betul. Yang dia best tau Syafiq. Sebab apa? Sebab design ni, setiap design ni adalah real. Dia bukanlah design yang direka-reka yang je. Semuanya adalah design yang real, yang wujud dekat email. Dia bukan stiker. Dia bukan stiker perempuan ni. Bukan stiker perempuan ni. Bukan stiker. Bukan stiker. Kau anggap ini stiker lah. Saya tak nampak. Tak. Jadi perempuan dia bukan stiker. Dia tak luntur. Jadi perempuan semua kena beli sekarang dekat dalam beg kuning sebelum kita nak end the live. Tinggal lagi 2 minit perempuan. Tinggal lagi 2 minit. Ada juga orang yang komen kan. Dia cakap ni design terbaru ke untuk dinnerware? Ya, betul perempuan. Ini adalah design baru daripada dinnerware daripada ASAP Blooms. So kita ada design apa Syafiq? ASAP Blooms. Kita daripada design dia antaranya lah. Nampak tak? Macam sekarang yang kita pegang ni, kita ada bus dia, kita ada dia punya public phone dia. Ada benda ni apa street tempat shopping. Apa tanda lah tu. Apa sih tadi ni? Tengok London picture semua ada. Yang penting bercium tadi ada banyak kat sini. Ada kuas dia, ada dia punya jabatan, ada macam-macam lagi. Yang ni boleh bingung ni perempuan sebab setengah orang dia risau. Dia ingat ni untuk perhiasan. Bukan perempuan. Ini boleh dipakai untuk minum. Dia bukan sekadar perhiasan ni perempuan. Kalau perempuan nak buat perhiasan boleh. Tapi sebenarnya dia ada fungsi lebih daripada perhiasan. Iaitu kita boleh minum kat dalam ni. Boleh masuk juga dekat dalam microwave. Jadi perempuan semua check out sekarang dekat dalam beg kuning. Tengah ada promosi bersama dengan Syafiq Cube. Kita tinggal 1 minit lagi. Betul. Baru baca lagi 1 minit lagi untuk promosi kita masih lagi berlangsung sekarang ni. Nanti kita takut bila dah apa orang kata kita dah end kita punya live ni kak, harga dia akan mahal terus. Ya. Sebab tu kena grab sekarang. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Tu kat sekarang aku nampak kau baik. Saya kan kalau check out. Sebab kalau dari saya yang paling saya suka sebenarnya dalam semua design ni, sebenarnya saya suka yang ni. Saya suka yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni dia memang betul-betul ingatkan saya. Ada kat satu tempat tu saya jalan. Dia memang ada dia ada 6 public phone dia. Dan masa dekat London tu dia ada satu tempat tu Syafiq. Kita kena beli lama kat situ. Sebab nak beratur, nak tangkap gambar dekat buku. So saya ingatlah benda ni. Dia memang ada memori kita sendiri. Kalau Ika yang minat yang mana? Kalau Syafiq tadi minat yang this one. Kalau saya minat yang this one. Kalau you minat yang mana Ika? Saya suka yang bus dia. Sebab saya kalau pergi sana memang saya tak ambil tram dia. Memang saya ambil bus dia. Sebab apa saya suka tengok scenery. Sebab Ika ni dia suka naik bas lompat kau boleh dengan aku. Macam ni lah tu. Betul. Kalau aku banyak bas lompat ya daripada ke Central ada tempat dan tempat. Betul. Ingat lagi nak bus tu. Masa aku ya faham. Kalau di Perak bas Kinta bas Kinta kita ada warna Kinta daripada Ipoh pergi ke ada pergi kat Medan Cape. Sekarang dah moden dah, ada lah Medan Kuping lah, ada lah Medan. Tapi zaman dulu dekat Medan Cape, daripada Medan Cape pergilah kapal. Memang struggle. Saya kan daripada Kelatu saya pergi Limau. Memang jauh perjalanan dia. Jauh kan tempat lagi. Ya. Dengar tak, kita daripada Malaysia, daripada ASAP Blooms pergi ke London, daripada London pergi ke Melaka. Jadi perempuan kita dah nak sampai dah hujung je. Jadi perempuan jangan lupa, siapa yang ada kat dalam live ni tolong follow kita sekarang. Dan kalau siapa nak check out, tolong check out sekarang. Kalau mana yang tak sempat tu, okey, boleh terus ke ASAP Blooms. Jangan risau, terus ke page ASAP Blooms. Kalau dapat bagi barang yang ada saja. Okey, kita tinggal lagi 10 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Bye.